Seorang pekerja meluahkan rasa tidak puas hati apabila mendakwa diarahkan majikannya untuk menggunakan subsidi budi madani RON 95 yang diterima bagi urusan kerja. Menerusi hantaran dimuat naik pemuda di akaun thread, dia menyertakan gambar perbualan bersama majikannya. Di dalam perbualan itu, majikannya berkata bermula 30 September, semua pekerja iaitu pemandu perlu mengisi minyak menggunakan subsidi yang diberi kerajaan. Katanya arahan itu dibuat dengan alasan bagi menjimatkan kos operasi syarikat, khususnya melibatkan perkhidmatan menghantar pelanggan. Mula 30 September, semua pemandu wajib guna kad pengenalan isi minyak. Jika habis kuota, cuba dapatkan kad pengenalan ahli keluarga. Tolong jimat penggunaan minyak, tulis majikannya dalam perbualan tersebut. Susulan itu, pekerja tersebut meminta pendapat orang ramai adakah tindakan tersebut adil bagi pekerja sepertinya. Jangan lupa subscribe, share dan like serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.